sebagai tindak balas terhadap peningkatan pencerobohan kejam oleh musuh, Israel, ke atas rakyat kami dan rakyat Gaza, yang telah melakukan puluhan pembantaian setiap hari dan meragut ratusan nyawa syuhada dalam satu jenayah genosid yang belum pernah disaksikan dunia, dan sebagai tindak balas terhadap keengganan musuh untuk menghentikan serangan serta menarik balik sekatannya. Pasukan peluru berpandu Angkatan Bersenjata Yaman, YAF, telah melancarkan satu operasi ketenteraan berkualiti tinggi dengan menyasarkan lapangan terbang, LOD, iaitu Ben Gurion, di kawasan jajahan, Jaffa, menggunakan peluru berpandu balistik Zulfikar. Serentak dengan itu, Angkatan Udara telah berjaya menjalankan operasi berganda menggunakan dua drone, Jaffa, yang dengan izin Allah, telah mengenai dua sasaran penting di wilayah jajahan, Jaffa, dan Haifa. Selain itu, YAF telah membuat keputusan untuk melaksanakan arahan kepimpinan bagi memulakan usaha penguatkuasaan sekatan laut terhadap pelabuhan Haifa. Sehubungan itu, semua syarikat yang mempunyai kapal di pelabuhan tersebut atau dalam perjalanan ke sana dimaklumkan bahawa, mulai saat kenyataan ini dikeluarkan, pelabuhan berkenaan telah dimasukkan ke dalam senarai sasaran. Mereka dinasihatkan untuk mengambil kira kandungan kenyataan ini dan sebarang pengumuman yang akan datang. Keputusan ini diambil setelah YAF berjaya, dengan izin dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa, mengenakan sekatan ke atas pelabuhan al-Rashresh dan menyebabkan operasinya terhenti sepenuhnya. Kami tidak akan teragak-agak, dengan pertolongan Allah, untuk mengambil tindakan tambahan yang perlu demi menyokong rakyat Palestin yang tertindas serta perjuangan mereka yang teguh. Segala tindakan dan keputusan YAF yang berkaitan dengan musuh, Israel, termasuk operasi sokongan serta larangan pelayaran udara dan laut, akan dihentikan sebaik sahaja serangan terhadap Gaza berakhir dan sekatan ke atasnya ditamatkan.